Tamadun terbesar Asia Tenggara tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Apa yang sebenarnya berlaku di Angkor Wat? Empayar Khmer pernah memerintah sejuta rakyat dengan kemegahan yang mengalahkan Rom dan Mesir purba zaman itu. Sistem pengairan mereka begitu canggih sehingga mampu menampung bandaraya besar selama berabad-abad tanpa henti mengalir. Tetapi pada abad ke-15, sejuta penduduk meninggalkan bandaraya ini seolah-olah mereka lari dari sesuatu yang mengerikan. Pakar sejarah percaya kemarau teruk dan peperangan berterusan memaksa mereka meninggalkan segala kemewahan yang ada di sini. Hutan perlahan-lahan menelan kota megah ini sehingga dunia terlupa kewujudannya selama hampir 400 tahun lamanya. Namun, ada yang percaya misteri sebenar masih tersembunyi di dalam bilik rahsia yang belum ditemui sesiapa. Adakah benar mereka lari dari bencana alam atau ada sesuatu yang lebih gelap mengintai di sini? Misteri Angkor Wat masih belum terjawab. Kalau korang berani ke masuk malam-malam kat sini? Komen pendapat korang